Hey, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Ihsanan. So sekarang kita berada di Resort Awana Genting. Sekejap, lighting. Resort Awana Genting. Untuk sesi pagi ni kita akan test ride model 368 series. Kita ada 368G, 368D, 368E dan juga 368K. So kat belakang aku ni, itulah motor-motor tu. Nanti aku akan buat review on board lah kalau sempat lah. Ni macam, so ini dah dia guys, 368D, model sesuai untuk urban rider, untuk yang masuk bandar, sebab dia punya design lagi kecil, lagi slim, tapi power dia ada. Dan lebih kurang berat pun lebih kurang dengan 368E ni. Cuma beza daripada bentuk body dia, windshield dia. Dan ni 368G. 368G ni lebih pada optional. Ni motor ni paling berat sekali. Dan juga 368K, model terbaru yang dilancarkan oleh Zontes. Ini dia macam besar mat. Dia punya tu panjang, tapi nak kata berat, ini lagi ringan pada 368G. 368G ni lagi berat daripada 368K ni. Belakang macam Bugatti mat. Ni aku kenal dengan 368G tu, mat tu. Ni dia ada dashcam setiap. Semua motor ni ada dashcam depan belakang, kecuali belakang yang ni tak ada. 368D tak ada dashcam belakang. Smart baik. Ingat biasa-biasa ke? So nanti, so untuk motor-motor ni, 1D, E dan G ni adalah motor-motor yang dah pernah launch dah. So ni dia adalah V2 dia orang. Dia dari segi dia punya VFT meter, dan sikit-sikit jajan lah, macam cruise control dah agak upgrade. Dan tengok dia punya button ni, dia dah lagi kemas banding dengan dulu, serabut sikit. Kita tengok test bismillah. Double stamp pun sampai. Boleh lah, tak tinggi sangat. Dia boleh detect ya? Tengok. Motor ni boleh detect GPS tau. Sedap lah bunyi dia. So ini dia. Ini dia model 368E, Zontes 368E yang aku bawa ni. So kita akan cuba D, K dan juga G lah nanti. So sebab model lain ada orang dah ambil, so kita akan test motor ni dulu. Bismillah. Hello Dira, ada ke? Ada. So sekarang Dira naik model G, dan aku dan tu Rocky model D. Anda punya apa? E. Zontes E. Zontes 368E. Tak tahu lah suara anda dengar aku tak dengar. Dengar kot. Dengar. Test. So dia ada sport mode dengan touring mode je lah beza dia. Dan button-button dia lagi kemas. Kanan tu, tengok situ, tengok kat depan tu. Astagfirullahaladzim. So dia ada cruise control. Dia punya button-button dah baru. Touring. Touring. S-Sport. Dia ada. So dia boleh tukar windshield dia, tapi kena buka ni. Windshield dia korang tak boleh buka sampai tengah. So atas bawah je dia boleh turunkan. Dan cruise control ada. Dia punya button untuk buka fuel dengan seat kat sini. Horn. So button kali ni memang lagi kemas lah banding button dulu. Button dulu banyak perkara. So dia ada handbrake juga. Ni brake handbrake dia. Macam biasa, tarik, lepas. Tuh ikut Anas. Jom. Oi, pakai mode touring pun pick up tu. Kita sekarang ni naik bukit guys. Bukan average skuter biasa lah. Pick up dia ada. Sekarang aku pakai Kau dia gila guys. shock tu. Aku naik bukit. Padu lah.
je. Angkat windshield sikit. Oh, layan. So tayar yang dia gasi adalah tayar CST 120 140. So aku suggest tukarlah tayar lain. Tayar CST ni tak best. So taxi screen ni korang boleh tukar nak bentuk lain. Dia tak ada besar sangat, macam 368G. Dia just nice lah. Kalau 368K pun lagi besar. Tengah okay. So ni dah sekarang dah set auto cruise 50. Oh. So boleh bawa macam ni je guys, tanpa bawa tangan. So auto cruise pun boleh. Semua jenis semua model dia ada auto cruise lah. Oi. tak perlu main minyak pun. Tengok. Oi yo, gila guys. So boleh guna motor ni agak-agak. So bila tarik brake dia akan cancel lah auto cruise dia macam biasa. Konon motor ni untuk tayar standard yang dia bagi, aku rasa tak lah yang guna, bahaya. Motor yang ni kena pusing ke macam mana? Ini nak pusing pun boleh, straight pun boleh. Korang nak kira straight ke? Pusing je. Ikut je. Ke depan lagi apa? Depan lagi? Okay. Pergi bawah? Nak ah. Alright. Anas depan lah. Anas ni. Hai. Oh, laju. Oh, macam bawa SADV guys. Allah, tak berani. So untuk brake dia menggunakan J1 brake depan. Dia test top speed guys. 1.2 lebih lah. Oh, brake pun ngam. Oh. Dia ikut apa tu nama. Tapi yang paling aku suka sebab seat dia selesa gila. Orang benda. So minimum speed dia rasa 50 je untuk cruise control. So tengah tangan tak ada guys. Tapi jangan buat macam ni lah, bahaya. Kita sini lah. Sebab banyak lagi motor lain nak test. Oh, kita swap-swap lah. Sok-sok lah. Motor macam nak pakai clutch tapi tak ada clutch motor dia. Ni kita nak tengok dia pick up dia macam mana kita naik bukit. Tadi kita tengok turun bukit. Oh, baik. Sedap weh. Tuh. Dia punya baik tu. Semua model-model yang kita bawa ni semua 368cc. So Mana apa dah ni sama-sama laju. Oi, baik. Laju. Sedap. Button lah lagi kemas bandingkan dulu. Banyak betul button dia. Dia dah kemaskan button dia. Memang nice. Tengok pun nampak baru lagi dia punya button ni. Cuma windshield dia ni dah tinggi pun macam kacau gangguan aku lah. Dia ganggu. Bukan angin, dia kacau vision. Dia sebab separuh dengan mata. Dia patutnya sama ada dia rendah sikit ataupun dia tinggi pada paras mata lah. Sikit kalau tak ganggu. Woi, naik bukit guys. Hati-hati motor dekat genting guys. Ini yang Honda Malaysia. Sebab bagi korang test drive, korang boleh buka dekat genting tau. Bukan dalam biasa-biasa.
try model baru tu. Dia kata dia lagi besar dan luas berbanding dengan model 368e ni. So yang tu tak boleh bawa keluar ke jalan. So nanti aku review dalam je lah. Kalau untuk model ni 27,000. 27,000 ke 25,000? 25,800 kau akan dapat cruise control. Oh, yang ramai-ramai rider sekarang perlukan minat lah. Kalau boleh nak ada cruise control dalam ni, memang throttle by wire. Pulas je pergi. Dashcam dah ada, safety. So apa lagi kau nak kat dalam motor kat zone test ni? Sebab zone test ni apa yang korang cakap dia buat tau. Macam bawa jet ski dah. Tapi itu je lah, dia ada dua jenis mode, sport dengan touring. Touring Kawasaki. Zone test now. Dia suka dia punya signal. Kau dengar tak? Kau dengar tak signal dia? Ketek macam bawa kereta. Oh, kakak ni nak masuk sini juga. Kakak ni, akak ni. Okey, untuk touring dia pick up dia slow sikit, tapi still ada kalau nak naik bukit ke apa. Alhamdulillah. So kita bagi kat media-media lain test dulu. So ni dah ada. Ni kalau warna dia cantik, ada biru macam tu. Memang favourite colour aku lah. Menggunakan M2K9 punya ni, tayar assistant CST. So dia ada banyak charging port dia kat depan ni, kat dalam ni, dan juga dalam seat dia. So kalau nak tengok seat dia memang luas. Full face muat, cuma kena tengok full face mana. Kalau jenis yang panjang, tinggi tak dapat. Yang macam showy boleh. So ini dia 36E. So inilah dia zone test 368G. Daripada dulu lagi ramai tanya kenapa tak review ni. So aku akan review motor ni. Kan guys, dengan harga 28,800 kau dah dapat dah crash bar, spotlight, memang lengkap guys, dashcam. Cuma ini je lah manual. Kau kena plus ni, dia angkat adjustable, still boleh adjustable. So tangki dia 17.5 liter. Dan button dia pun dah nice, button dia pun dah cantik. Okay. Oh, dia punya startup pun dah cantik guys. So ni sini motor sport. Bismillah. Tarik brake. So boleh start. Dia dah ada cruise control guys. Dia sama je macam yang aku bawa tadi 368E. So bismillahirrahmanirrahim. Dia macam tinggi sikit. Tadi boleh jejak lagi tanah. Ni tinggi lagi. Semat tu. Semat. Compartment, tempat cas dia, semua tempat cas dia ada 6 USB tempat port dia. Bismillah. Oh, dia lagi tinggi rasa dia. Besar tu dia punya TFT meter. So kalau macam 368E tadi, dia punya screen meter kecil je. Semat.
Patutlah ramai nak beli motor ni tu. Oi, sedap tu. Ni turun bukit. Oh, ada bonggol. Wah. Layan corner guys. Dia macam mana nak cakap, sebab motor dia tinggi kan, so corner dia tak rasa gayat lah. Oh, memang sedap. So dia ada cruise control. Wah, pasimbat. Kita tengok cruise control dia. Dia nak turunkan sikit. So cruise control macam biasa. Weh, smooth lah cruise control dia. Mungkin sebab motor ni berat. Antara model-model 368 series yang lain, ni paling berat. 196 dia punya berat. Dia tak ada berat sangat. Dia berat ala kadar. Jadi sebab dia banyak accessories, dengan dia punya rim pun pakai yang jari-jari tu, memang berat lah sikit. Tapi nice. Weh, aku suka dia punya meter besar shit. Side mirror okey, macam biasa, boleh guna function lah. Tapi macam kalau model V1 dia punya button ni agak leceh lah. Dia ada macam banyak jenis button. So ni dia dah ringkaskan, dah sikit dah di button, lagi senang nak guna. Dia boleh connect dengan phone juga. Boleh screen button. Wah, naik bukit pun not bad guys. Jam guna ni. Oh, lalu bonggol pun okey. Zontes patutlah ramai nak pakai tu. Dia ada TPMS juga, so tak perlu nak beli external TPMS. Dia wheel berapa PSI, 35. Dia tulis for front wheel berapa PSI. Dah macam biasa. Oh, ni dah tanda, maknanya dah recording kot dashcam ni. Suspension dia boleh adjustable, preload dengan rebound. Suspension depan dia nice. Masuk balik ke resort. Best doh. Position dia Alhamdulillah
Selesai guys, 368G. Ni tongkat dia aku cari gitu je, tak jumpa-jumpa. So itu saja. Dia punya tangki 17.5 liter. Besar jugalah. So untuk model 368D ni, dia lagi ringan, lagi powerful, senang nak handle sebab dia kecil. So aku takkan test lah. Aku akan test ke 368K. 368K ni lah motor model yang terkini, yang di launch semalam baru guys. Tengok dia punya meter tu. Nice tu. So dia punya ni lagi luas untuk letak kaki dia banding dengan 368E tadi aku bawa. So function dia semua sama je, tak ada beza sangat pun. Cuma nak tahu dia punya keselesaan dia bila bawa. So ini model ni tak boleh bawa ke luar, so pusing kat dalam ni je lah. Tengok pusing, boleh pusing ke mana je boleh pusing. Tapi nak rasa sangat ke bawah boleh kot. Tak boleh mana sangat lah. Power dia masih lagi ada, sama je. Cuma beza dia nampak lagi besar. Mungkin kalau dapat test kat luar ni, mungkin dapat rasa dia pergi lagi cruise lah. Dia punya dari segi cruising dia. Sebab dia sama je, tak ada beza pun. Dia cuma dari segi design lagi besar, lagi lebar. So macam cruising mungkin lagi sedap lah. Test kat luar guys. So itu saja aku rasa untuk review kali ni. Nantikan next video guys. Mungkin kalau dapat motor ni kita boleh review lagi lama, lagi mantap ke. Itu saja geng. Bye. Assalamualaikum. So itu saja kan. Kita tengok dia punya seat dia beza juga. Dia lagi besar lah. Tengok ni. Macam-macam boleh letak ni. Dia lagi leper. Lagi besar, lagi lebar, panjang. So benda yang lain semua sama je, tak ada beza sangat pun. Dia punya panjang lebar dia. Tengok design depan dia. Ni perbezaan dia 368K dengan 368D 368E. Smart tu. Smart. So aku rasa itu saja video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe guys. Itu saja. Bye. Assalamualaikum.